Ada benda yang telah berlaku di sini bahawa telah ada penjualan. Saya tengok nampaknya jual gajah ini lebih lumayan daripada jual dadah. 58 juta ringgit kalau jual 3 ekor gajah. Saudari-saudara dan kawan-kawan, malam ini saya nak bercerita tentang dak, dara, amoy dan kelat. Ini 3 ekor gajah Malaysia yang sedang dikurung di Zoo Osaka, Jepun. Saudara-saudari dan kawan-kawan, sebelum saya masuk ke cerita gajah 3 ekor ini tentang dara, amoy dan kelat ini, biar saya ceritakan apa yang berlaku kepada saya 1972. Ini kali pertama saya pergi melawat apa yang dipanggilkan Jurong Birds Park di Singapura. Di pintu masuk Jurong Birds Park itu, untuk pertama kalinya saya melihat adalah penguin. Ini adalah burung yang duduk di air batu. Ketika itu saya tertarik bagaimana burung ini sampai sini, dan saya lihat di situ ada air batu yang disediakan, elektrik terus-menerus membekukan air batu itu. Ini pengalaman saya melihat di Jurong Birds Park 1972. Kemudian 1980-an saya di London. Saya juga melihat apa yang dilakukan tapir tanah Melayu di dalam Zoo London. Maka saya terfikir, kerana ketika itu musim bunga, jadi cuaca molek. Kemudian datang musim sejuk, maka saya terfikir apa akan jadi kepada tapir Melaya ini, tapir tanah Melayu ini, pasti kesejukan. Justru kerana itu saya merasa terganggu apabila saya membaca tentang dak, tentang dara, amoy dan kelat. Apa yang ini ialah bahawa ianya telah dihantar daripada Zoo Taiping ke Zoo di Osaka, Jepun. Saudara-saudari dan kawan-kawan, dari apa yang saya baca, saya ketahui bahawa gajah memerlukan 200 ke 300 hektar persegi untuk dia berjalan-jalan dan merayau-rayau. Apakah sekarang gajah kita ini dihantar dalam satu bilik kecil di Osaka, Jepun? Inilah yang saya amat kecewa. Justru saya dengar ada NGO yang berjuang untuk membawa kembali gajah-gajah ini, membawa dak, membawa dara, membawa amoy, membawa kelat balik. Dan saya dengar juga kelat ini gadingnya telah dipotong. Kenapa ini berlaku? Jadi sekarang ini, hari ini saya terbaca pula bagaimana kes ini sebenarnya telah disiasat oleh SPRM. Ada cakar-makar, ada kelintau-kelintau, ada benda yang telah berlaku di sini bahawa telah ada penjualan. Saya tengok nampaknya jual gajah ini lebih lumayan daripada jual dadah. 58 juta ringgit kalau jual 3 ekor gajah. Jadi inilah sekarang. Jadi saya fikir apa yang terjadi pada penguin itu, burung daripada kutub utara, kutub selatan itu harus dipulangkan kepada gajah kita, juga harus dipulangkan. Justru saya menyokong penuh apa yang dilakukan oleh NGO ini. Lihatlah, negara kita sekarang dia sudah maju. Bukan saja kita mencintai hak asasi manusia, tapi juga telah ada kesedaran untuk menjaga binatang-binatang haiwan. Ini satu perkembangan menunjukkan negara kita setapak demi setapak, warga negara kita setapak demi setapak semakin maju, semakin bertemadun. Bukan saja kita mempertahankan hak asasi manusia, tetapi kita juga mempertahankan hak asasi binatang. Justru saya meminta dengan secepat mungkin gajah, 3 ekor gajah ini, dak, dara, amoy dan kelat ini dihantar pulang balik ke tanah Melayu dan dimasukkan, disimpan ke hutan itu supaya dia bebas berjalan sebagai warga negara Malaysia. Begitu juga saya memikirkan apa terjadi dengan tapir yang sekarang ini di dalam zoo di London. Begitu juga. Jadi untuk saya, idea, pemikiran, fikrah bentuk zoo ini telah ketinggalan zaman. Kita memenjarakan binatang-binatang. Tapir daripada tanah Melayu dipenjarakan di Zoo London. Gajah daripada Taiping dipenjarakan di Osaka. Ini adalah satu kesilapan. Justru saya menyeru secepat mungkin SPRM Jalan Kesihatan dan juga NGO teruskan perjuangan memperjuangkan hak asasi haiwan. Terima kasih, selamat malam.